Hidup kita ni ada dua perkara yang perlu kita jaga. Fizikal kita kena ada rumah, kena ada makanan, kena ada kemudahan baru boleh hidup kat dunia ni. Kita kena ingat, hidup kita bukan sekadar fizikal kita, hidup kita juga adalah roh. Tapi ramai yang tak jaga roh, tapi dia jaga fizikal saja. Dan seperti mana badan kita perlukan makanan, macam itulah roh dia memerlukan makanan. Seperti mana badan kita, fizikal kita ni memerlukan rumah, perlindungan, roh kita pun memerlukan perlindungan. Roh dia tak perlukan rumah, tapi dia ada rumahnya yang tersendiri. Dan Nabi sebut dalam hadis tadi tu, maksudnya rumah bagi roh adalah Al-Quran. Sebab itulah dia jauh macam mana pun diri dia dengan Tuhan, yang mana pastinya roh dia yang jauh daripada Tuhan, bukan tubuh dia. Kalau kata tubuh dia, masjid dekat je dengan rumah dia, sejadah ada saja dalam rumah dia. Tapi roh tu bila jauh dengan Tuhan, bila adanya basic, bila ada Quran, dia tahu tempat nak kembali. Itulah dia jauh macam mana pun dengan Tuhan, dia tahu bagaimana nak kembali. Sebab roh ni kalau terlindung, kalau dia selesa, kalau dia kenyang, tubuh kita ni pun akan merasai keselesaan yang sama. Walaupun tubuh ni susah macam mana pun, tapi kalau roh dia kuat, roh dia kenyang, cukup makan, tubuh fizikal dia akan kuat dalam masa yang sama. Dalam masa yang sama juga kalau kita lihat Nabi dan para sahabat, bila mereka berperang, mereka menang. Walaupun tubuh mereka ada faktor kekuatan, tapi kekuatan utama mereka adalah roh. Roh mereka tu yang kuat. Tapi macam mana mereka boleh menang? Kerana kekuatan roh mereka tu lagi hebat daripada kekuatan jasad mereka. Jadi macam itulah juga kita pun, kadang-kadang kita dah uzur, boleh datang ke masjid. Apa yang kuat sebenarnya? Dan badan kita dah lemah. Kita nak berlari 100 meter pun tak mampu macam orang muda. Bagaimana kita boleh kuat datang ke masjid, datang ke majlis ilmu? Sebab roh lah. Kadang-kadang orang muda yang lagi kuat boleh pergi gym 2 kali sehari sekalipun, dia tak mampu datang ke masjid. Sebab rohnya lemah. Jadi sebab itulah kita katakan bahawasanya kekuatan roh tu lebih utama daripada kekuatan jasad kita, dan kita dalam usaha tersebut. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi bimbingan dan juga bantuan dalam kehidupan kita, dalam memantapkan roh kita dan juga kesihatan tubuh badan kita. Dan semoga dikekalkan keimanan Islam ini sehinggalah kita bertemu dengannya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.